welcome back dalam podcast My Spark Channel. Satu mic, 1001 cerita. Saya Arisa, host yang setia menemani anda semua. Hari ini, eksklusif tetamu istimewa yang berhormat Tuan Wong Kah Poh, Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia. Apa khabar YB? Baik, salam sejahtera Arisa dan juga rakan-rakan sekalian. YB, kita teruskan kepada soalan boleh? Ya, boleh. YB, dalam era kecerdasan buatan dan transformasi digital, apakah langkah yang sedang diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan para guru dan murid-murid dalam keadaan yang bersedia untuk menghadapi cabaran revolusi industri 4.0? Ya, dalam era perkembangan dan juga cabaran revolusi 4.0 ni, dengan perkembangan teknologi ataupun pengetahuan AI yang begitu pesat, sudah tentu Kementerian Pendidikan perlu pastikan setiap lapisan kita, termasuklah guru-guru kita, anak-anak kita juga terdedah kepada penggunaan dan juga pengetahuan AI. Dan paling baharu untuk Dilema 3.0, kita telah pun menerapkan penggunaan AI yang amat besar peranannya dalam Dilema 3.0, yang mana tidak kira lah guru-guru atau anak-anak kita boleh menggunakan aplikasi yang ada dalam Dilema 3.0 untuk mendapat ataupun menyusun, untuk bagi guru-guru kita menyusun pengajaran masing-masing, dan pada masa yang sama untuk anak-anak kita juga boleh bertanya soalan dan juga mendapat input melalui aplikasi AI yang ada. Dan apa yang penting, jawapan yang akan diberikan ataupun input yang kita salurkan pada AI sebelum dia jawab adalah input yang berdasarkan dengan buku teks dan juga kurikulum kita. Dan ini saya ingat satu perkembangan yang amat signifikan bagi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam perkara ini. Baiklah YB, di sebalik penggunaan AI yang sedang giat dalam pendidikan sekarang, pasti ada secebis murid lah yang sedang rasa sedikit terbeban dengan penggunaan AI. Jadi apakah nasihat YB kepada pelajar yang sedang berdepan dengan cabaran ini agar mereka terus bersemangat untuk mencapai cita-cita? Bagi saya, mana-mana anak-anak kita tidak perlu bimbang, kerana dalam sekolah, biarpun sekolah rendah, sekolah menengah, selalunya kita ada guru yang membimbing. Dan guru-guru kita sememangnya adalah betul-betul terlatih, betul-betul berpengalaman untuk memastikan setiap anak-anak kita, tidak kira lah dia dari lapisan masyarakat mana, latar belakang pendidikan ataupun keluarga dia bagaimana, setiap satu akan diberikan bimbingan dan juga nasihat yang sewajarnya untuk mencapai apa yang kita mahukan dalam pendidikan. Okay. YB, memandangkan pelajar SPM kita sudah mendekati tarikh sebenar peperiksaan, boleh tak YB berikan sedikit kata-kata semangat buat pelajar SPM SMK Padang Kemunteng? Ya, sudah tentu. Kepada adik-adik yang bakal menduduki SPM tahun 2026, buat yang terbaik, dan inilah peluang dan juga masa untuk kita semua menunjukkan kehebatan kita semua. Tetapi pada masa yang sama, cuba relax juga, supaya saya percaya bahawa saya amat yakin dengan persediaan yang mencukupi, sudah tentu adik-adik boleh mencapai satu keputusan yang baik dalam peperiksaan SPM 2026. Semoga urusan mereka dipermudahkan lah ya. Baik YB, terima kasih kerana sudi memenuhkan podcast kita pada hari ini dan sudi meluangkan masa melawati SMK Padang Kemunteng. Thank you so much guys. That's all podcast eksklusif pada hari ini. Jumpa lagi kita pada episod akan datang. Bye. Jumpa lagi.